Anugerah Profesor Ulung telah diperkenalkan pada tahun 2010 bagi mengiktiraf pensyarah IPTA yang terbaik dan layak diteladani sebagai modal insan negara yang cemerlang dan berkualiti. Penerima anugerah ini telah membuktikan sumbangan yang berimpak tinggi kepada kualiti hidup manusia dan kekayaan negara dengan bergerak aktif dalam bidang kepakaran masing-masing, khususnya di peringkat antarabangsa. Seramai 3 orang telah dilantik sebagai Profesor Ulung pada tahun 2010, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Kamal Hassan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Lui Lai Meng, Universiti Malaya. Dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Samsul Amri bin Baharudin, Universiti Kebangsaan Malaysia. Profesor Dr. Haris bin Ahmad dilahirkan pada 2 November 1954 di Alor, Kedah. Saya orang Penang. Asal unsur memang orang Penang dan dilahir di Alor. Tapi bersekolah daripada primary 1 hingga secondary ke dekat Petaling Jaya. Beliau mengikuti pengajian pada peringkat Diploma Sains di Institut Teknologi Mara sebelum melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di Universiti Malaya dan seterusnya memperoleh sarjana di University of Swansea, United Kingdom. So, bila saya masuk ke Universiti Malaya, mungkin saya mula-mula berminat nak buat matematik, tapi saya fikir mungkin matematik ni dia punya bidang khusus sangat. So saya ingat bidang fizik lebih memberikan peluang yang bagus sebab dia ada teori, ada eksperimen, ada berbagai corak yang kita dapat belajar kan. Beliau memulakan kerjaya bersama Universiti Malaya ketika berumur 26 tahun dan menjadi perintis dalam bidang pendidikan laser, khususnya laser bergas dan laser bervoltan tinggi di Malaysia. Pusat Pendidikan Fotonik telah ditubuhkan pada tahun 1979 di Universiti Malaya. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Haris Ahmad, pusat ini telah berkembang dalam bidang pendidikan laser dan gentian optik sehingga dianugerahkan status Higher Institution Centre of Excellence oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat ini telah berjaya melahirkan lebih daripada 30 siswazam serta lebih daripada 500 penerbitan dalam jurnal antarabangsa dan tertinggi dalam pangkalan data Scopus. Selain itu, pusat ini juga memperolehi 10 paten bagi peranti gentian optik. Kita ada collaboration dengan universiti di Indonesia dan juga universiti di Thailand, di mana kita mengembangkan ilmu kita di dalam negeri dan juga di luar negeri. Laser bermula, kajian optik bermula sangat awal 1979. Kalau kita bandingkan dengan lain-lain universiti, kita adalah bidang yang tertua dan kita telah membangunkan bidang fiber optics laser dalam 30 lebih tahun. Beliau dikenali sebagai seorang yang beramah, mesra, mudah didekati, bijak mengurus belanjawan dan fokus terhadap matlamatnya. Ke tahap ini, beliau telah menunjukkan prestasi yang baik, maka anugerah Profesor Ulung itu telah diberi pada beliau. Tahniah setinggi-tinggi. Sangat tekun dalam dia punya penyelidikan dia. Fokus dia is research. I consider him as my mentor. Boleh saya katakan pejuang di dalam sains. Mesti buat sesuatu bersungguh-sungguh. Seorang researcher, top researcher in Universiti Malaya. Even though he can sometimes be buried in paperwork, he's still very friendly, very approachable, and he's very willing to give advice. Dengan cara hidup dia very simple, pakai kereta klisa. Bukan senang nak dapat Profesor Ulung ni. Seorang rakan yang ceria. Pertama kali saya lihat Profesor Haris macam pakcik di Universiti Malaya. Dia bukan seorang profesor, just very humble macam tu. Hubungan di antara pelajar dan pensyarah tu tidak begitu ketara. Kalau government money dia memang keep lah. Government money memang dia very stingy. Boleh juga kata dia kedekut,
dalam menguruskan pendidikan, tapi bagi saya itu satu yang positif lah. Orang kata dia kedekut, saya tak rasa dia kedekut. Prof Harith pernah bagi saya sepasang kasut Clarks, tahu. He won't just go out and spend, he will think beforehand. Keistimewaan dia, rambut dia, dia macam Einstein. Mungkin kalau kita tengok lagi sekali, mungkin dia macam Einstein. Kalau orang kata, nak katakan macam Einstein, memanglah boleh dirujuk Einstein Malaysia lah. I believe he's always thinking. Prof Harith can make the impossible think possible. Bukan saja dia advance dari segi fotonik, tetapi dari segi fashion sense, he's 5 years in front of everyone. Gaya pemakaian dia, itu memang tak jumpa lah saya, di kalangan pensyarah atau profesor di Malaysia ni lah. Prof Harith, nasihat saya sebagai seorang yang dah sampai ke tahap menjadi Profesor Ulung ni, jangan lupa pula untuk menyumbang kepada masyarakat lebih. Sumbangan beliau dalam bidang penyelidikan telah mendapat pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa. Antaranya, Merdeka Award Outstanding Scholastic Achievement, ASEAN Outstanding Scientist and Technologies Award, Malaysia Torre Science and Technology Award, dan IDB Prize of Science and Technology. Di atas pencapaian beliau, dengan ini dinobatkan Profesor Dr. Haris bin Ahmad daripada Universiti Malaya sebagai penerima tunggal Anugerah Profesor Ulung 2014. So ini adalah penting kalau kita balik ke Malaysia, tiap-tiap rakyat Malaysia yang dihantar oleh kerajaan Malaysia perlu ada tanggungjawab yang sangat penting untuk membangunkan negeri kita. Jangan lihat duit je, jangan lihat untuk menjadi kaya. Tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Haris bin Ahmad.